So ini adalah sungai yang memisahkan antara Temburong Brunei dan Malaysia. Struktur lama yang memang melambangkan tradisional orang Brunei di sini. Jadi kalau kamu tengok di sana, dia punya hutan, dia punya pokok kan jenis yang macam pokok yang ada kanopi tu. Jadi geng, siapa yang belum pernah masuk ke hutan geng, coba try datang sini. Inilah tempat memancing udang galah. Banyak pondok-pondok. Assalamualaikum dan selamat pagi geng. Selamat datang kembali ke channel Kembara Dua Roda. Seperti yang dijanjikan geng, hari ini aku mau mengembara ke negara jiran geng. Kita mengembara ke Temburong, Brunei Darussalam. Untuk perjalanan ke Temburong ni tidak jauh, sekitar 14 ke 15 km je. Dan daripada sana nanti barulah kita akan explore lagi lah kawasan Temburong. Bermula daripada masuk ke kawasan Pekan, lepas tu kita akan masuk lagi ke kawasan hulunya di Temburong. Sebab Temburong ni lebih kepada kembara nature lah. Cuaca untuk pagi ni sangat baik geng, tapi petang kita tidak tahulah. Sebab ni musim hujan ni, bulan 12, asal petang memang hujan. Jadi kita tengoklah pagi ni, hopefully tidak hujan lah. So minta maaf lah geng kalau aku ni ada lambat upload video ke, sebab ya aku ni bukannya full time YouTuber, ada komitmen lain juga. Maklumlah orang muda-muda ni bekerja, muda kan masih. Jadi bila ada masa lapang, masa tu sajalah aku boleh ride. Itu pun mungkin ride yang dekat-dekat je. Tapi insyaAllah kalau ada rezeki nanti, aku memang mau plan mau ride jauh-jauh sikit lah. Mungkin kita boleh buat apa, macam YouTuber yang besar-besar tu kan, yang boleh buat season 1, season 2. Wish, mantap. Tapi aku ada plan buat macam tu lah. Plan yang pertama nanti mungkin akan ride ke Sabah keliling satu Sabah lah. Untuk itu consider as season 1 lah, macam tu. So perjalanan kita ke Temburong ni melalui jalan yang sama juga, tidak ada perubahan sangat. Cuma sebelum masuk ke sepadan, aku mau bawa kamu ke satu tempat lah. Tempat yang aku rasa bersejarah lah tempat ni. Tempat di mana orang Brunei, orang Limbang, Lawas, Sabah, Sarawak, kebanyakannya mungkin pernah berpengalaman merasai laluan tu lah. Tempat tu sebab ni tempat legend ni. Inilah dia punya ICQS di bahagian Malaysia. Okay guys, so actually laluan ni sebenarnya dulu digunakan adalah laluan antarabangsa antara Malaysia dan Brunei. Tetapi masa tu belum ada jambatan. Jadi pengangkutan yang ada pada masa tu cuma feri untuk menjemberangi sungai ni. Jadi di atas ni, ni. Jadi di atas ni, ini jembatan yang penghubung dia sepadan Malaysia dan Brunei. Laluan baru lah. Macam ni kan, tengok. Ni feri ujung jalan Temburong. Dulu sebelum ada jambatan tu, perjalanan mestilah menggunakan feri.
Jadi bila kau gunakan ferry ni, di sana lah cabaran dia. Kalau waktu hari biasa mungkin okey, tapi bila waktu perayaan, geng, dia punya crowded, geng. Bayangkan setiap kali kau jalan saja mau 3 jam gitu. Ini ada bangunan lama sini. Inilah laluan dari geng yang lama. Mengambil kenangan betul laluan ini, geng. So ini adalah sungai yang memisahkan antara Temburong Brunei dan Malaysia. Dan kalau kamu nampak rumah-rumah yang di sebelah tu, itu sebenarnya sudah negara Brunei Darussalam. Jadi ferry tu pun berapa je, cuma boleh mengangkut sekitar berapa orang je, berapa biji kereta je, 10 biji kereta je dalam satu masa. Bayangkan waktu perayaan macam mana dia punya crowded tu. So bila ada jambatan, laluan ni jadi sunyi sudahlah, tidak digunakan lagi. Kita tengok pun yang di sebelah Brunei itu pun sudah ditutup lah pagarnya. Okey, mari kita meneruskan lagi perjalanan. Nanti aku akan cuba pergi ke seberang sebelah Brunei ya. Kita tengok daripada sana menuju ke Limbang. So geng, kalau kamu ada pengalaman dulu pernah lalu ferry, coba aja geng, kamu komen-komen dulu geng. Apa pengalaman kamu? Baikkah, burukkah, cerita aja. Kita share. Okay, mari kita meneruskan perjalanan masuk ke ICQS dan tembus ke Temburong. Let's go. Inilah dari geng, tu jambatan tadi yang dari bawah kita tengok. Jambatan ni pun aku boleh katakan sangat-sangat membantu. So jambatan ni siap dan rasmi digunakan, kalau tidak silap aku, bulan Disember 2013. So jambatan ni pun dinamakan Jambatan Persahabatan, kalau tidak silap aku, Jambatan Persahabatan Malaysia dan Brunei. Actually jambatan ni laju tau dorang buat. Dalam berapa tahun? Dalam 3 tahun sajalah siap. Dan bila dia sudah digunakan, jam pun semakin berkurangan dan pergerakan tu lebih lancar. So sempadan Brunei pula. So tengok geng, sampai sudah Temburong. Tidak jauh pun dari Limbang ke Temburong ni, mungkin sekitar dalam setengah jam sampai sudah. Tapi tengok keadaan juga. Kalau sempadan tu jam, lambat jugalah. Tapi kalau motor ni laju, kisah kita boleh potong barisan. Special lah kalau naik motor ni. Biasanya sempadan tu kalau jam pun waktu hari Minggu je. Dia start Jumaat, Sabtu, Ahad, jam lah dia. So begini lagi keadaan dia kalau pagi di Temburong, tenang je kan. Jalan pun sunyi, tidak banyak kereta. So Temburong ni consider as kawasan yang bukannya membangun pesat lah. Tapi apa yang aku boleh katakan, sepanjang aku lalu di kawasan Temburong ni, tidak banyak perubahan yang signifikan dari segi pembangunan. Sebab apa yang aku tahu, hutan di Temburong ni sangat-sangat dijaga. Jadi tidak adalah tu pembangunan pesat di sini. Memang lebih kepada nature. So kalau kamu mau tengok hutan-hutan yang betul-betul tebal, yang boleh kamu nampak, dapat yang masuk yang ke kawasan pedalaman betul-betul, di Temburong ni kamu boleh nampak. Inilah dia geng, Pekan Bangar. Pekan Bangar terletak di daerah Temburong, di timur laut negara Brunei Darussalam. Sebuah pekan kecil
yang bernaung di lembangan Sungai Temburung. Di sekelilingnya terbentang hutan hujan tropika yang tebal dan berterusan antara yang tertua di Borneo. Menjadi benteng semula jadi kepada pekan ini. Bentuk muka bumi di sini didominasi tanah pamah sungai yang perlahan naik menjadi bukit dan rabung hutan, menyimpan jaringan anak sungai yang masih aktif. Iklimnya khatulistiwa, lembap, panas, dan menerima hujan hampir sepanjang tahun. Keadaan ini menyuburkan hutan dan membentuk aliran sungai sebagai nadi pergerakan awal penduduk. Pekan Bangar berkembang selari dengan alamnya, bukan menawan tetapi menyesuaikan diri. Di sinilah geografi tidak sekadar peta, tetapi arah hidup. So geng, inilah dia geng Pekan Bangar. Dan sekarang aku berada di waterfront. Waterfront ni pun cantik, berdekatan dengan jambatan jalan utama. Dan sini pun okey juga ni kalau tempat mau berekreasi kan, petang, lepak. Tengok geng, sebelah ni, ini macam bangunan, apa orang cakap apa, bangunan struktur lama yang memang melambangkan tradisional orang Brunei di sini. Macam bangunan istiadat. Bangunan ini cantik bangunan ini. So nama bangunan ni geng Kompleks Utama Bumiputra Temburung. Cuma aku tidak pasti apa di dalamnya. Kita tengok dulu lah. Kompleks Utama Bumiputra Temburung berfungsi sebagai pusat komersial utama daerah Temburung. Ia dibangunkan untuk menyokong aktiviti ekonomi masyarakat tempatan, khususnya usahawan Bumiputra, tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada daerah lain di Brunei. Kompleks ini menempatkan kedai runcit, perniagaan kecil, gerai makanan dan perkhidmatan, ruang niaga untuk usahawan tempatan, serta aktiviti ekonomi harian penduduk sekitar. Kehadiran kompleks ini menjadikan Pekan Bangar bukan sekadar pekan pentadbiran, tetapi nadi ekonomi setempat yang menyokong kehidupan harian masyarakat Temburung. Tamu Aneka Temburung pula merupakan pasar komuniti utama bagi daerah ini. Di sinilah hasil kampung, sungai, dan kebun bertemu, menjadi ruang pertemuan antara penjual dan pembeli, antara alam dan kehidupan harian. Tamu ini menempatkan hasil pertanian tempatan, ikan air tawar, dan hasil sungai, kuih-muih tradisional, serta kraft tangan dan produk kecil masyarakat setempat. Tamu Aneka bukan sekadar tempat jual beli, ia adalah cermin kehidupan sosial daerah Temburung. Itulah dia geng, Pekan Bangar. Memang satu-satunya pekan yang ada di Temburung. Cantik pekannya, terjaga bersih dan sentiasa ada pembaik pulihan. Okey geng, sekarang kita menuju ke kawasan Taman Negaranya Temburung. Yang ni kira masuk kawasan Ulu Temburung lah. So di kawasan Ulu Temburung ni kita boleh merasakan kawasan hutan hujan tropika yang masih terpelihara. Di sinilah kita boleh jumpa pokok-pokok yang sudah berumur beratus tahun pun ada. Bukan setakat 40 tahun, beratus tahun yang ada di sini geng. Yang
Cuma kalau ikut betul, kamu boleh nampak pokok-pokok tu di kawasan saja, di kawasan pedalaman yang memang akses susah masuk lah. Tapi di Temburong ni geng, kawasan kampung pun kau boleh nampak dah. Hutan hujan tropika tu, kawasan hutan dia yang memang terjaga habis. Di ujung perjalanan ni nanti kita akan sampai ke kawasan macam kawasan rekreasi juga. So aku pun kurang pasti, tapi daripada carian aku tu ada something lah di sana. Nanti kita tengok. Di sebelah jalan ni geng, sebenarnya ada sungai. Sungai besar yang menyambung ke kawasan Pekan tadi. Oh yo, tengok di bukit sana tu geng, pokok dia besar-besar geng, bukannya pokok biasa-biasa tu. Itu memang pokok yang tersimpan lama sudah tu geng. Woi, betul-betul lah geng, sebelah tu memang betul-betul hutan simpan lah tu kan. Wih, dari seberang jalan je kau boleh tengok benda-benda macam tu. Sini geng, sini geng. Di sini kita berhenti, kita tengok. Jadi kalau kamu tengok di sana, dia punya hutan, dia punya pokok kan jenis yang macam pokok yang ada kanopi tu. Pokok tinggi-tinggi yang beratus tahun baru boleh dapat jadi besar macam tu. Wah geng, aku nampak sungai besar sini geng. Alah, tidak nampak. Sini. Sini nampak. Kuat air dia geng di sini. Macam, tapi dia punya sungai ni macam lain. Macam ada dua, macam datang dari dua arah. Satu dari sebelah sini dan satu dari sebelah kiri sana, tepi tu. Lepas tu dia terus ke lurus tu. Dia first time pula aku nampak sungai macam tu. Tengok geng, tengah-tengah tu macam ada pulau. Terbagi dua dia punya sungai. Tengah-tengah tu macam ada pulau. Wah, sini apa ni? Taman Rekreasi Batang Duri. Wah. Rugi kalau anda berhenti ni. Kita tengok dulu geng, apa yang ada sini. Okey geng, sebelum tu geng, ada iklan sikit geng. Kalau kamu dah nampak kan video aku yang ada footage yang terbang-terbang tu kan, actually kan geng, aku guna ni drone ni geng. Inilah dia, drone DJI Neo 2. So DJI Neo 2 ni dia ada version yang pertama, dan ini adalah version yang kedua. Dan actually geng, drone ni adalah drone pintar geng. Kita actually tidak perlu menggunakan remote kah, tidak perlu menggunakan telefon pun boleh geng. Sebab apa? Drone ni kita boleh set dia semua di sini geng. So dekat sini ada tombolnya untuk kita tekan-tekan ni, bawah ni. Dan di sini kita nampak dia punya pilihan lah, kita mau dia apa. Ada berapa selfie, kita boleh pilih lah. Mari geng, aku tunjuk kamu sampel geng. Tidak perlu gunakan telefon apa-apa geng, tidak perlu gunakan remote. Tapi boleh juga actually gunakan remote atau gunakan telefon. So mari geng, aku bagi satu sampel. Tengok. Tengok geng, nice kan? Walaupun ada angin kan, dia masih steady. Lepas tu geng, tengok.
Kita ulur je tangan kita, dia turun sendiri geng, macam haiwan ternakan. Oke geng, kalau kamu berminat untuk beli drone nih geng, ada link di ruang description geng. So macam-macam gunanya geng drone nih. So kalau berminat bolehlah tekan link yang berada di ruang description. Thank you geng. Oke, mari kita teruskan perjalanan. Base-nya tempatnya tenang, boleh piknik sini geng. Lepas tu kalau tengok macam ada tempat bakar-bakar geng. Fuyo. Wah tu tempat bakar-bakar sana. Aku rasa kalau hari Minggu ramai sini nih. Lepas sana lagi pada pondok besar, macam boleh turun di bawah. Cantik-cantik. Mari geng, kita teruskan lagi perjalanan. Sudah. Alamak, tidak boleh start lagi geng. Ayah, paham tuh. Masalah tidak boleh start tuh. Dia menyala tapi tidak boleh start. Aduh. Ada bunyi pump. Contoh bateri. First time geng, jadi macam ni geng. Apa-apa. Kita try kickstart. Mudah-mudahan dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nasib baik dapat kickstart geng. Mungkin nabas betul lah. Tapi kenapa tuh Kenapa? Jom kita teruskan dulu perjalanan ini. So geng, aku udah tahu apa masalah motor ni tadi. Tiba-tiba ndak boleh start, electric start. Jadi terpaksa pakai kickstart tu baru boleh menyala. Weh, nasib baik ada kickstart tuh. So geng, itulah fungsinya kalau motor yang ada kickstart. Penyelamat. Penyelamat. Aduh, apa? As long dia still boleh guna kickstart tu, kita teruskan saja dulu. Jangan langsung dah boleh menyala tu, nanti itu masalah tu. Okey. Sebenarnya sampai juga kita ke Taman Negara Ulu Tempurung. Mana ini? Frame Rainforest Lodge. Sampai sudah kita geng. Inilah dia.
Oke, geng, inilah segi ujungnya Pulau Temburung yang boleh diakses menggunakan jalan darat. Dan ini adalah frame Rainforest Lodge, tempat rekreasi lah. Mari kita naik ke atas. Dari mana nih kita nih? Dan Limbang. Limbang. Oh, selalu kan lalu di depan saja di Jalan Besar. Betul, di dalamannya ada tempat macam mana, bah? Kita bukan tuh orang pertama tuh yang cari mata tuh. Oh, ramai sudah macam- tanya kok. Rupanya banyak yang tahu lagi. Oh, Ramai pasal yang jalan tahu. ini ya macam makin ke ujung tahu ada tempatnya. Sebenarnya kalau tempat-tempat Oh, benar-benar. ada bah orang macam ni. Oh, ya actually di sini nih tempat apa benar? Kira tempat pelancong. Tempat pelancong. Ini pelancong kan ini macam kalau kita wandering lah macam kami start makanan kan. Sebenarnya kalau kami di sini kalau ada orang entah for example ada yang datang ambil package kami, baru kami ada sediakan makanan lah, kira macam buffet. So tapi tempat ini sebenarnya untuk pelancong datang untuk berehat sebelum naik ke Ulu Kolo yang arah National Park. oh sana. Oh, yang ada jembatan lalu atas pohon itu ah. Kan kami ada juga itulah disediakan kira water activity. So kalau ini kalau package macam biasa-biasa tu kami itulah kami ada sediakan water activity. Kira kawasan-kawasan ini lah. Hmm. Oke juga lah, banyak aktivitinya. Biasa yang datang kemari orang lokal kah ataupun Kebanyakan pelancong kalau luar ujung-ujung negara? bulan ni, ujung-ujung tahun ni kan cuti kan. Oh, So kebanyakannya orang lokal lah. Kami 2-3 minggu ni orang-orang sini je sama datang. sini yang Tapi dari bandar kah? ada yang dari bandar. Di sini juga. Expect pun datang. Oh, Tapi ia macam on normal days of the month of the year we have pelancong. Majoritinya yang datang kemari ni yang itulah yang memang minat alam. oh benar, nature lah. Orang-orang macam western apa datang. Oh, benar-benar. Oke, inilah suasana di kawasan ini. So, di atas tu ada jembatan untuk menyeberang ke seberang tu. Pun tidak pasti ada apa di seberang. Sekejap lagi kita akan try lah masuk dalam tu. Dan aku mengucapkan terima kasih kepada Frame Rainforest Lodge dan membenarkan untuk aku syuting di kawasan ni. Terima kasih banyak. Ish, agak tinggi juga sini. Wah. Wah. Punya cantik. Tinggi. Kenapa tiba-tiba aku rasa macam gayatnya? Tinggi. Dalam lagi airnya. Dipahamkan semalam baru lepas hujan. Jadi airnya sedikit keruh. Biasa kalau musim yang sesuai ini memang cantik airnya. Biru-biru turquoise hujan tuh. Wah. Dari sini terus memang sudah masuk ke dalam kawasan hutan. Kita akan feel hutan betul-betul lah sini. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa, geng. Kita jungle trekking dulu. Sikit-sikit. Tidak jauh lah. Saya tadi aku dah nampak di atas tu macam ada tempat viewpoint. Kita try naik sampai sana. Jadi, geng, siapa yang belum pernah masuk ke hutan, geng, coba try datang sini. Hutan dia. Macam betul-betul kau pergi hutan tebal yang tiada orang di sekeliling kau tahu. Nah, di sini ada flying fox. Nih.
Okay, geng. Ini adalah salah satu pokok yang tertua. Kita boleh nampak, kita boleh jumpa. Sebab apa? Cakap pokok tertua, tengok batang dia, geng. Besar. Untuk dia sampai tahap macam ni, aku rasa boleh ambil masa sehingga ratusan tahun. Paling rendah pun puluhan tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tapi untuk dia jadi besar macam ni memang lama, geng. Bukan sekejap. Salah satu dia lah. Aduh, yeah. Ada tangga sini, geng. Teringat pula aku zaman muda-muda naik Gunung Kinabalu dulu. Actually lah, tangga ni lah yang paling memenatkan sebenarnya. Sebab apa? Tangga bila kau naik, kau akan menggunakan constant strength. Jadi bila constant strength ni, kau lagi cepat panat berbanding kau naik yang macam batu-batuan. Sebatu-batuan ada yang rendah, ada yang tinggi. Aduh, ada pasal-pasal jungle trekking pula ni. Aduh. So, geng, mungkin tidak jauh lah aku pergi masuk ke dalam. Ada lagi pergi sana sebenarnya, masuk lagi ke dalam. Lepas tu ada lagi masuk ke dalam sini, kiri. Masuk dalam sana lah. Mari, geng, kita keluar balik. Jom. Okay, geng, itulah dia. Semput. Semput masuk hutan. Lama dah pernah masuk hutan lagi. Lama dah masuk hutan lagi, geng. Trekking. Semput. Tua sudah aku. Ada. Tapi very nice lah. Itulah dia tadi, geng. Ulunya Temburong yang boleh diakses dengan menggunakan jalan darat. Lepas tu kalau mau masuk ke dalam, kena naik sampan tu lah. Tempat dia sangat menarik, geng. Betul-betul nature lah. So kalau berminat untuk datang, bolehlah datang ke sana, geng. Aku sangat recommend lah. Sebab dia ada macam-macam aktiviti. Kau boleh buat aktiviti apa tadi katanya, flying fox boleh, apa tu yang rafting pun boleh, dan aktiviti-aktiviti lain lah. Sangat menarik. Dan perjalanan seterusnya kita akan ke kawasan Puni. Rasanya Puni, ya, Puni. Untuk kita tengok ada satu kawasan tu tempat memancing ikan galah. Ikan galah pula. Ada satu kawasan tempat memancing udang galah, geng. Mari kita tengok tempat dia. Sebelum terlupa, geng, kepada sesiapa yang sudah subscribe dan like channel ni, aku mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberikan support. Dan yang sudah menonton pun terima kasih banyak. Jika kamu berminat dengan konten-konten macam ni, jangan lupa like dan tekan butang subscribe, geng. Itu sangat-sangat membantu. Terima kasih banyak. Okey, geng. Kita sampai sudah di mana ni ya? Kawasan Puni lah. Tempat orang memancing ikan galah. Ikan galah lagi. Udang galah, geng. So kalau kamu nampak rumah-rumah yang di tepi-tepi ni, yang macam homestay kecil ni, memang homestay pun. Inilah tempat memancing udang galah. Banyak pondok-pondok kan. Berapa sewa ada satu malam di sini. Banyak, tengok. Semua homestay ni. Sini pun homestay.
nanti terus ada tempat makan sekali lah. Jadi kalau siapa yang berminat untuk memancing udang galah, bolehlah parking sana. Satu malam, try tengok dapat udang galah. Tengok airnya pun kuning tu. So petua orang tua lah. Diorang cakap kalau air tu warna kuning banyak udang. Jadi itu pun dah pastilah betul ke tidak, tapi biasanya memang banyak udang. Tapi itu konsep tu cuma boleh dipakai untuk laut je lah. Kalau untuk sungai ini aku pun kurang pasti boleh pakai ke tidak. Okey geng, sebelum aku mengakhiri Kembara Temburung kali ini, kita pergilah satu tempat tadi di mana sempadan tempat feri itu. Pun lama sudah dah pergi tempat yang sebelah Brunei dia ni. Dan sebenarnya banyak lagi boleh explore Temburung ni. Cuma itulah, si motor ni macam tidak berapa sihat. Jadi aku risau juga mau meneruskan perjalanan. Takut sekarang jadi apa-apa dalam negara orang. Kalau negara sendiri tidak apa juga. Kalau macam di Lawas ke di mana-mana lah rosak. Yang penting dalam Malaysia ada juga geng-geng boleh tolongan. Ini kalau sudah masuk negara orang ni, ada susah sikit lah. Terpaksa pula nanti aku mengusung motor ni ke sempadan. Inilah dia ni. Paling hujungnya jalan ni dulu. Tadi pagi aku nampak kan pagar ni yang di seberang tu, dari seberang. Inilah pagar dia. Jadi di sini ada pos kawalan polis ujung jalan dan ada pondok custom lah. Jadi di sinilah ni. Bukan jauh pun geng, dulu kalau naik ferry tu dekat saja. Dekat saja pun. Jadi kalau kau berenang pergi sebelah tu pun jadi surat tu. Tapi beware, ada buaya di sini. Hati-hati. Sarawak ni kalau mau mandi sungai tengok-tengok juga banyak buaya ni. Lagi-lagi lah Sarawak Brunei lah banyak buaya geng. Berhati-hati. Ini bayangkan tidak jauh kan sempadan tu. 3 jam geng kau nunggu 3 jam untuk dapat naik ferry. Sudah lepas naik ferry pergi ke sempadan lagi yang untuk Chop pun jam juga. Dahsyat geng, dahsyat. Okey geng, jadi sampai sini saja Kembara kita hari ini geng. Aku minta maaf banyak-banyak jika ada tersilap bahasa. Yang baik datang dari Allah, yang tidak baik datang dari diri aku sendiri. Dan aku ucap terima kasih kerana sudi menonton channel Kembara Dua Roda. Dan kita akan berjumpa lagi di Kembara yang akan datang geng. So stay tune. Jangan lupa tekan like dan butang subscribe supaya kamu tidak ketinggalan Kembara yang terbaru geng. So itu saja dari saya geng. Terima kasih dan Assalamualaikum. Bye bye.